Nah, kita ingin tahu juga sikit sebanyak ruqyah sebelum Islam. Ruqyah, bahasa kita apa tadi? Jampi mentera, jampi serapah pun boleh juga. Ruqyah sebelum Islam. Ruqyah sudah wujud sejak zaman jahiliyah lagi, sebelum kedatangan Islam. Di antara bukti wujudnya atau kewujudannya sebelum Islam ialah, pertama, ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit, beliau pernah dijampi oleh seorang wanita Yahudi. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada wanita Yahudi tersebut, jampilah dia dengan Alkitab, yakni dengan jampi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ini kita boleh dapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Maknanya jampi sudah wujud tak sebelum Islam? Sudah. Malah ia wujud dalam ajaran agama Yahudi. Yang kedua, sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Asja'i berkata, kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan dengan jampi di zaman jahiliyah? Lalu Nabi SAW menjawab, bacakanlah jampi tersebut kepadaku. Setelah jampi dibaca, maknanya setelah jampi itu didengar oleh Nabi, lalu Nabi pun bersabda, tidak mengapa, selagi ia tidak dicampuri unsur-unsur syirik. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahih tak? Menunjukkan bahawa jampi adalah dibolehkan, walaupun ia bukan dari ayat Quran, walaupun ia bukan dari doa yang datang dari Nabi, walaupun ia dalam bahasa bukan bahasa Arab, selagi di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik. Selagi di dalamnya tidak ada unsur syirik.